karena umur sutua. Aman saja mau ngapain mau repot, dan jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kodeng sabaran jalan aman. Hello. Terima kasih kerana telah menyertai program Hasil Test Body. Boleh saya tahu nama kamu dengan tahun pengajian kamu? Nama saya Sri Syafika, tahun 2 dari Fakulti Kewangan Antarabangsa Labun. Hai Syafika. Hello. Saya mau tanya kamu satu soalan sepanjang menyertai program Hasil Test Body ini, apakah manfaat atau outcome yang terbesar bagi Syafika yang telah kamu oleh? Outcome terbesar saya semasa program ni, dia banyak memberi manfaat kepada student, terutamanya kepada pelajar tahun 3 yang akan langkah kepada alam pekerjaan. Lepas tu kami didedahkan kepada cukai, kebaikan cukai kepada pembangunan negara Malaysia. Okey. Soalan seterusnya, apakah momen yang paling Syafika ingati sepanjang program ini? Contoh macam apa yang kamu jumpa orang baru kah, ataupun kamu dapat permainan yang bagus kah, begitu? Momen yang paling saya ingat pasal program ni macam tadi, jumpa orang baru sebab satu kumpulan saya tu saya tidak berapa kenal, tapi lepas program ni kami dapat bonding dan dapat sharing knowledge lah. Lepas tu aktiviti dia pun menarik, tidak formal, tidak semestinya berkaitan dengan cukai, dia melibatkan mental dan fizikal, so it's the best activity lah.
faham. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah perkara baharu yang Syafiqah pelajari, contoh macam tentang cukai kah, anything related about taxations selepas menyertai program ini? Masa sesi ceramah Hello Biz kita, masa tu saya dapat something yang bahawa tidak semestinya orang ataupun orang awam yang berumur 18 tahun ke bawah ni tidak terlepas daripada bayar cukai. As long as dorang bekerja ataupun part time, dorang still terlibat dalam percukaian lah. Oh, okey. Terima kasih atas perkongsian. Ada apa-apa pesanan dari Syafiqah kepada rakan-rakan Syafiqah kah yang belum menyertai program HYTB? Pesanan saya, joinlah program ni sebab program ni dia lain daripada program lain. HYTB ni dia libatkan dua sesi. Sebab sebelum ceramah tu pelajar akan ada TED Explorers which is luar daripada ceramah. So this is the best program lah untuk join. Walaupun selain daripada bosan dengan ceramah, tapi kamu juga akan join program-program, aktiviti supaya masa kamu dengar ceramah tu kamu akan fresh, tidak mengantuk sebab kamu sudah bertenaga. Okey, terima kasih Syafiqah. Semoga ilmu yang diperolehi hari ini dapat dimanfaatkanlah kepada Syafiqah pada masa depan. Thank you. Terima kasih.